bukan sekadar kembali menjejakkan kaki ke sekolah, malah hadir membawa semangat untuk memberi semula kepada institusi pendidikan yang pernah membentuk kejayaan mereka. Itu yang diterjemahkan menerusi Karnival Sukan yang hujung kali anjuran Persatuan Alumni ACS Ipoh. Karnival ini menjadi medium mengeratkan silaturahim, menyemai semangat kesukarelawanan serta menyuntik inspirasi kepada generasi pelajar masa kini agar berani memasang cita-cita yang lebih tinggi. Butirannya dalam segmen Potret Inspirasi. Program yang bermula seawal jam 7.30 pagi di perkarangan sekolah itu merangkumi 3 acara sukan utama iaitu bola sepak, badminton dan renang. Presiden Persatuan Alumni ACS Ipoh Daniel Jazabas menjelaskan penganjuran Karnival Sukan ini adalah satu permulaan baru untuk membawa bekas pelajar kembali berbakti dan berhubung dengan pihak sekolah secara lebih aktif. Sukan dilihat sebagai satu medium terbaik untuk menyatukan semua pihak. Pihak persatuan memanfaatkan kemudahan sukan sekolah yang lengkap seperti padang bola sepak ACS, Dewan Tirat Ram dan kolam renang ACS. We have close to about 297 registered participants for all the events, badminton, swimming and thing. But we have about close to 500 people have turned up today. In addition to that, we also have the club societies selling the food in the canteen for their own fundraising. Program turut melibatkan majlis makan malam dengan penyertaan bekas pengetua dan guru, bekas presiden persatuan serta alumni. Melihat kepada kejayaan penganjurannya, Persatuan Alumni ACS Ipoh merancang untuk menjadikan Karnival Sukan ini sebagai acara tahunan. We also have golf competition coming up in December. We also have in January the cross country to be held together with the school event, and after which we will continue with other activities. Sementara itu, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Metodis ACS Ipoh Dr. Mageswari Ubudari melahirkan rasa bangga dan menyokong penuh inisiatif yang dianjurkan oleh pihak alumni. Platform ini katanya sangat berharga untuk membina watak dan cita-cita pelajar agar meletakkan penanda aras yang tinggi berpandukan kejayaan alumni. Bila mereka berkenal diri, saya adalah pelajar tingkatan 1, 13 tahun. Yang senior pula kenalkan, saya doktor daripada sini, saya lawyer di sini. Itu sendiri akan membangkitkan semangat mereka untuk mereka pun berada di tempat yang sama. So itu adalah satu platform yang diinginkan dan secara berterusan, kita nak kekalkan secara berterusan hubungan yang ini. Dr. Mageswari turut berkongsi bahawa pihak sekolah dan alumni bakal bekerjasama dalam beberapa program akan datang, termasuk penganjuran Minggu Kerjaya, sesi ucapan awam serta program STEM.